Bila dia tekan brake, kereta dia macam lari. Dia tekan brake, kereta dia tu lari ke kiri. Nak tahu apa punca dia? Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita nak kongsi, nampak kat belakang saya ni ada satu Prodor Azhar. Okey, Prodor Azhar ni apa masalah dia? Saya kongsi dulu apa masalah dia. Owner bawa jumpa saya, dia minta saya check. Dia kata bila bawa kereta dia tu ada bunyi yang halus je. Yang halus satu. Nombor dua, bila dia tekan brake, dia punya tayar tu rasa lari. Tekan brake, kereta tu rasa lari ke kiri. So nak tahu apa punca dia? Okey, jom saya tunjuk. Untuk kes bila lalu jalan tak rata, ada bunyi ketak-ketak, bunyi yang halus tu, bila saya check, saya dapati dia punya mounting absorber ni, ini namanya mounting absorber, tak okey. Apa maksud tak okey? Mounting absorber ni cantik lagi, macam baru. Tapi saya nak anda tengok kat sini. Kat dalam ni, ni ada macam ada line bersih ni, warna hitam ni sekeliling ni. Okey. Kenapa boleh ada line ni? Line ni ada sebab getah kat dalam ni dia bergerak. Dia bergerak macam mana? Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. So, bila dia bergerak, itu yang menghasilkan bunyi ketak-ketak yang halus tadi. So, kalau siapa yang ada simptom yang sama, dah check macam-macam. Cuba tengok. Kalau ada line macam ni, macam saya tunjuk tadi. Line macam ni. Maksudnya, mounting absorber anda tak cantik. Dan, maksudnya mounting absorber ni baru tukar tau. Baru tukar. Tapi apa jadi? Sebab dia bukan original. Ni. Sebab tu saya selalu pesan kalau nak tukar mounting absorber, tolong tukar mounting absorber yang original. Untuk kes kedua, bila dia tekan brake, kereta dia macam lari. Dia tekan brake, kereta dia tu lari ke kiri. Nak tahu apa punca dia? Ini untuk Azhar. Okay, Azhar biasanya dia akan guna, dia ada steering rack bush macam ni. Steering rack dia guna steering rack bush. Dia jenis pakai pump lah. Dia bukan pakai EPS. So, untuk siapa yang guna steering rack jenis ni, kalau ada kes yang sama, simptom yang sama, tolong pergi check ni steering rack bush. Sebab steering rack bush dia ni dah kemik dah. Dia dah kemik. So, apa jadi? Kita kena tukar steering rack bush yang original juga. Kalau anda tukar selain daripada original, masalah anda biasanya akan berulang. Kes ni saya dapat banyak. Jadi, tolong dengar nasihat saya. Kalau nak tukar steering rack bush, kalau boleh, kalau ada yang original, guna yang original. Alang-alang, bila saya dah berjaya settlekan masalah Azhar ni, masalah bunyi dah hilang, masalah steering lari pun dah hilang. Okay, so owner bagi tahu dia nak servis. So bila servis, saya recommend minyak ni. Saya recommend minyak Kroon oil. Kroon oil ni memang kita import direct daripada Holland. So minyak ni memang boleh bantu jimatkan petrol kita. Kami dah test, memang banyak kereta dah. Alhamdulillah, feedback dia memang boleh jimatkan penggunaan minyak petrol ni. Tambah ni kalau minyak petrol naik, tolong cari minyak Kroon ni lah. Jadi macam biasa, kalau siapa yang nak repair kereta, ada masalah kereta, ada masalah bunyi, ada masalah handling, ataupun nak beli minyak, boleh cari kami di kedai Tayar Fizi, Sunway Ipoh. Sebab hari ini settle.